Tanda kanser kolorektal yang korang tak patut abaikan. Kanser kolorektal datang tak diundang, tapi dia ada tanda yang boleh kita tahu. 7 tanda yang ramai abaikan sebab nampak macam benda biasa. 1. Berdarah dari dubur, terutamanya yang bercampur dengan najis. 2. Perubahan dari segi tabiat, berak, tiba-tiba cerit-berit atau tiba-tiba sembelit atau silih berganti, something yang bukan normal lah untuk diri anda. 3. Bentuk najis tu berubah, sesetengah orang cakap jadi nipis macam kanser sebagai contoh lah. 4. Rasa berak tu tak habis, dah habis berak tapi rasa tak puas macam ada lagi kat dalam. Atau setengah orang pula kata rasa nak pergi tandas, bila duduk atas mangkuk tandas tak ada apa yang dapat dikeluarkan. 5. Sakit perut yang asyik berulang datang balik, bukan sakit sebab makan benda pedas ke ayam gepuk ke, tapi sakit tumpul dan rasa cramp dekat badan. 6. Berat badan turun tanpa sebarang try, 5-7 kilo dalam masa beberapa bulan. Dah pelik tu. 7. Rasa letih sangat, macam tidur 8 jam pun masih tak cukup untuk recover. Tu boleh disebabkan oleh anemia lah, atau sel darah merah yang kurang disebabkan pendarahan daripada kanser yang korang tak boleh nampak. Yang pentingnya, satu tanda tak bermakna kanser, tapi kalau ada 2 atau lebih, lagi berpanjangan melebihi 6 minggu ke, itu memang signal dia kuat. Episod seterusnya saya akan terangkan apa sebenarnya jadi time membuat kolonoskopi. Sebab itu ujian satu-satunya yang boleh nampak benda ini dengan jelas. Dan ramai takut nak buat sebab tak tahu macam mana ia berfungsi.